Okay, so I just want to clarify, first thing first, audio dalam video tu memang drop. Sebab tu first time guna mic ya. And mic ya, mic murah sebenarnya. So rasanya sal tau sih. Since audio dalam video tu mesti drop, so I will just cut and explain to you guys pasal apa yang jadi the whole pesta buku tu. Alright. Hello. Review yang dekat Pesta Buku Convention. Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Kita setiap convention. So, Eliza, let's go. Sebabkan kandungan dua memang bukan antara mandua pun tiga kanta. So, orang padalah antara mandua. Yana, Pika, aku punya Erika. Wih, senang dulu. Member Diman sih. Aku yang beli dress ya. Erika mau dress nak. Aku beli dress ya. Ya jalan kan aku gini dress ya. Dia tahu. Aku Pika. Aku memang tak tahu apa Pika ada. Ada. Yang pada. Ni ada tulis. Rasanya pada. Yang penting rasa si menyusahkan pembeli ya. Tapi dia mau apa? Aku sih ingat. Ya yang saya ingat. Yawan Indonesia. One zero. Ada orang bagi guys. Free. 20 buka sebelah. Yeah. 10 aku 10. Ni mau beli bunga di bawah. Jangan lupa lah. Warna purple lah. Okay. Jana kini dia tengah plan mau beli apa dengan Wan. Tengah fikir lah kini. Beli tak tu nak. Ada dia boleh kata tak. Jangan masuk. Kakak jalan dia bawa. Boleh lah dek. Aku baca lah dulu. Dah dua sawak. Boleh kata ni kata bawa tak. Ini untuk dia lah. Dia kata aku boleh lah. Okay, dekat situ untuk Anangga dia ada booth One Animation. Mau agak, tapi actually mau pergi beli bunga crochet untuknya dulu. So that's why memang jalan-jalan ke situ. I look like a freaking dumbass, bro. The way I avoid him from si eye contact sebab takut gila. Aish. Shoot dah muka. Anyway, after video tu, orang dah stop pakai mic ya. Tinggal mau macam raw sound of the interaction between us. So yeah, dari situ audionya okay. So don't worry. Also, actually memang mau agak one. Tapi time ya, ramai orang. So memang simak berbaris, memang pergi tempat booth lain lah. Tangga-tangga benda lain. What the hell? Ada orang Aiza. Tunggu. Aku tengah tengah harganya. Komiknya 40. Tangga dalam Shopee 47. Dekat Ejen Ali ya? Dekat Ejen Ali ya? Saya nampak kereta tu. Nasional. Nasional. Ni keluar. Kita sama gambar. Dia jumpa aku ni dah. Okay, let's just say I'm very cringe nak mampus. Second hand embarrassment dalam video tak valid. Like what the heck am I doing? Bruh, apa dah? Dah lah Eliza, dia pergi record dekat tepi lah. Macam like bro, I don't know why, but dari perspektif Wan lah, maybe nampak macam pelik kau tahu sih. Macam pelik. Rio main nama share? Rio? Semua Rio. Dari yang universiti. Tapi sini kita orang kawan Sarawak. Bro, bukannya literally. So what do I do with this information, bro? Apa kau mau aku bola dengan apa yang kau buat dah ya? So, boleh kakak Sarawak ke? Atau nama? Ya, apa yang pandai. Kami pandai banget. The moment yang padahnya si reti gila kakak Sarawak, I was like, yo, what the hell am I doing? Apa benda aku? Why did I say that?
Tapi the fact that dia still try untuk kelakar Sarawak dia memang I appreciate that. Ya sebab dia macam saya cakap video saya bila saya nak try cakap Sarawak kan. Sarawak akan try KL. Tapi okey je. Rasa okey je dengar dalam YouTube lah. Ada ke saya cakap Sarawak ni? Ada? Sikit lah itu Yang time sikit. pengalaman puasa. Kau pengalaman puasa ada? Yang sarasut yang datang. Yang ada pakcik tu kan? Makan apa? Umai. Obo-obo. Umai. Umai tu nama bobo ke dia nama masakan? Oh, dia nama masakan. Dia boleh guna obo-obo, boleh guna ayam, ikan. Kami sih pandai gila. Kami sih pandai gila. Kan si pandai baget ya. Baru ni kau ya. Itu tukar. Termasuk boleh sikit ya. Berapa hal je. Box ni hari ni lah special sebab kat online kita tak jual asing. Kita ada jual komik asing RM29. Tapi kalau komik box macam ni akan dapat stiker, dapat buku lah of course. Dia dapat keychain, dapat kotak saya. Yang ni RM40. Yang ni RM29. Tapi kan dia datang macam nak support tu boleh je. Yang ni satu keychain ni RM9. Kalau dua RM15. Yang ni satu RM7. Kalau dua RM12. Apa ni? Cakap Sarawak ni. Mok ni. Sarawak. Saya tahu kopi. Yang tak? Yang tu okay. Saya tu Boleh. Sekali sama tak boleh lah. okey. Dua-dua. Kawan kami Yana. Y-A-N-A. tak belajar resto UPM. UPM. Tapi rumah kami literally sebelah Unimas. Dekat sebelah Sangamut. Dasar ilmu. Okay. Dasar ilmu. Sama mall. Iman mall. Flashback. Take time to process it. Tani pun mungkin ada kau. Oh, gambar-gambar. Ambil. Wah. Wah, gila tu, tangga. Tada. RM40. Actually aku mau beli kecil dah. Tapi aku rasa macam entah, aku takut aku cek dah tempat mak engkahnya. Faham? Sebab aku nak show komik box ya. Harganya RM40. Dalam tu hanya pada actually tadi ada pada nak apanya ya. Kau dah record nak? Si dengar. Okay, siapa? Yang ada kitchen. Bagus aku beli kitchen ni nak. Dah ada kitchen. Lepas ni ada yang meruntung adalah orang yang membelajarkan hartanya ke arah merch One Animation. One Animation. Ini yang komik. Belajar lawak. Aku tengok dia pesan lah. Oh tu. Autograph. One, Liana, One. Weh, gambar yang macam ni rupanya okey sih. Si tahu. Lepas tu, biasa yang dekat dalam kotak. Happy. Yes. The reason we come here. Now finally dapat Pika pun hadiah. Kaisa. Okay, tidak beli as a Sebab birthday auto. oh, Kita minta dia sign tu juga. Tok Pika memang suka tak? Kita si Nangga pun apa ceritanya. Dia just ambil lah teganya instant. Dia pun sign. Nama auto kot. Miracle Hajar. Miracle happen every day. Oh, okay. Memang dah untung 3 hari tok birthday auto ya. So, Ini bagi autograph juga dengan daripada auto. and also tiket. Pilih sebabnya handsome. Yep. So selamat membaca Fika. Selamat baca. Tok lagi handsome tok. And also, umpan tu acak-acak. Sekejap, ambil bola lagi. Action. Bro. Lepas video ya, memang pergi decide balik pakai mic rosak ya, mic murah ya. So audionya jadi teruk balik lah. Sampailah ending. Dia dapat tag free. Dapat free. Daripada Nokta.
Sampai jumpa. Jangan kejar. Ni, sawah pun. Iyalah, aku tanya lah. Ada apa? Oi, sawah. Oh, tetap. Oh, ya tetap. Tetap ketawa. Tetap potong dengan parang. Hanya ada 2 maksud. Weh, bagus tu buku tu. Buku lah. Weh, sumpah bagus. Belilah kalau belajar sawah. Especially yang tak sawah ya. Yang tak tidak L, tidak Cici, Kak Erika. Belajar questionnya semua dapat piggy bag, dapat buku One Animation, novel untuk Pika, novel untuk kawan, and then autograph. Ni pukul 5.48. Now on the way pergi UN gitu tak? Yes. In conclusion. Ha? 1 jam. Bye.